Okey, topik ni best sikit sebab ramai budak baru belajar EA, MQL5 atau mana-mana program ni pun selalu pening dia nampak simbol pelik-pelik macam ni. Simbol pelik-pelik dan seakatan dengan dia. So sekarang bagi senarai penuh operator perbandingan kelas logik dengan jalan cerita dia supaya korang faham. Kita akan tengok dekat sini. Kita akan tengok kat sini ada contoh. Ini adalah sama dengan apa yang kita nak buat. Biasanya kita akan pakai macam ni. Saya besarkan sikit supaya korang boleh nampak. Okey, ambil ruang dulu. Okey, sama dengan contoh if ni tak payah ambil tahu dulu if price close sama dengan 1.20. Contoh. Okey, contoh. Itu maksudnya kita bagi tahu price kalau price sekarang ni close betul-betul ngam 1.2000. Kita tak boleh ada miss kalau price sekarang tu mungkin price sekarang ni 12001 miss satu je kat belakang. Dia dah tak sama dah sebenarnya. Dia dah tak sama bang tu. Okay, faham maksud dia sama dengan ini pula kita katakan. Lepas tu kalau dah betul kan penyataan ni, apa benda yang nak dibuat belakang ni terpulang lah. Tapi fahamkan yang tu dulu. Yang kedua adalah if. Contoh kita buat declaration lah dulu. Double price close settle. Senang nak ambil balik. Price close tidak sama. Ini maksud je tidak sama dengan 1.2000. Apa nak guna benda ni? Adalah guna dia. Faham je lah dulu. Okay, itu tak sama dengan. Yang paling penting dekat sini, korang jangan, ini kita panggil perbandingan A dibandingkan dengan B. Korang jangan guna benda macam ni. Ini salah kalau kita nak buat perbandingan. Sebab ini adalah assign value, bukan untuk pembandingan. Sama juga dengan yang ini, tapi ini tak adalah. Ini memang tak adalah, tak wujud lah macam ni. Tak wujud. Okay, biasanya korang buat tak jadi ataupun mengarut, rupa-rupanya bukan assign tapi pembandingan. So nak kena bezakan benda ni betul-betul. Yang pertama kita ada sama dengan dan bukan sama dengan. Yang kedua kita ada, ini pun penting sebab kita akan pakai benda-benda ni semua bang. Banyak kali kita pakai. Contoh kita ada mungkin boleh juga price close. Ini dinamakan sebagai lebih besar daripada, mungkin kita katakan tapi kita tak nak buat kebiasaannya lah kan. Biasanya kita akan buat mungkin macam ni lah. Apa? Stos. Okay, stos. Kan dekat stochastic ataupun RSI ataupun apa-apa sahaja kan ada value dia tu kan. Kita tengok contoh. Ini stos ni kan ada value dia kan. Contoh sekarang ni 74.73 ke contoh. So kita nak tahu stos lebih besar daripada 70 ni nilai overbought oversold tu lah kan. Nilai yang selalunya kita letak level kat sini lah 70, 80 tu. Ini contoh saja tau. Boleh je korang nak buat untuk benda-benda lain, tapi kena faham. Ini maksud dia kalau if ni jika stochastic lebih besar daripada 70. So dia buatlah apa benda yang dekat belakang dia. Sama juga if stos
lebih kecil lah. Ini lebih kecil daripada mungkin 70 juga korang nak buat terpulang, sebab nilai-nilai itu bergantung pada korang. Tapi korang nak kena faham, ini lebih besar, ini lebih kecil. So faham yang tu Biasanya kita akan buat kat sini adalah macam ni, OB, dan ini adalah OS. So kita ada kat sini double, kalau itu integer je, integer stochastic overbound sama dengan kita ini assign value overbound 80. Okay, integer OS 20. Ini tak ada masalah tau. Korang nak buat macam ni pun jangan risau sangat, tu tak ada apa pun. Okay, so mungkin korang nak buat benda yang macam ni nanti. Mungkin saya tak tahu. Kalau stochastic dah overbound bang, kita nak sell lah, mungkin contoh. So korang kena type operation lebih besar lah, stochastic lebih besar. Ataupun korang nak stochastic oversold. Okay, stochastic sekarang ni dah bawah daripada level oversold ni. Level oversold korang mungkin tadi kita buat 20, dia dah bawah. So korang nak bayar mungkin contoh penggunaan dia kan, bergantung pada lain-lain, bergantung pada korang. And then kita ada juga selain daripada lebih besar ataupun lebih kecil, kita ada lebih besar dan sama dengan. Okay, ini tadi dia nak kena lebih besar. Contoh kita letak 80 kan. So kalau dia bandingkan 80 dengan 80, dia bukan lebih besar bang, dia sama dengan ini. 80 sama dengan 80, so logik ni takkan bergerak. Tapi kalau kita letak sama dengan kat sini, betul lah, maksudnya 80 lebih besar daripada 80 ataupun sama dengan 80. Macam tu maksud dia kat sini ayat. Kalau korang nampak benda ni, korang faham dah lepas ni. Ini lebih besar ataupun sama dengan. Sama juga ini lebih kecil ataupun sama dengan. Okay, boleh faham benda yang ni dulu. Ini adalah operator dan ini adalah logik. Okay, logik ni mungkin korang buat tadi, if stoch lebih besar daripada overbound, and then kemudian korang nak pakai, kita ada logik dia dekat sini adalah done. Double tu dan ni maksudnya kalau dah bahasa putih dia n lah, n kita panggil done lah. Maksudnya tadi price dah overbound, betul. Lepas tu kita nak satu price close lebih besar daripada mungkin korang ada level SNR ke, ataupun korang ada kotak ke, ataupun korang ada level-level lah kan. Level biasanya level lah SNR. Kita katakan mungkin price dah lebih besar, ataupun breakout ke bawah 1.200. tak. Okay, contoh. So ini adalah done. Maksudnya kat sini adalah ini, okay, betul, dan ini pun kena betul. So kalau salah satu tak betul, dia tak cukup syarat. Jadi yang kat belakang ni nanti apa yang korang tulis, dia tak akan bergerak, dia tak akan baca lah. Okay, itu done. Kita boleh juga buat benda yang mungkin kita kata aku nak salah satu je lah. Kalau overbought ataupun breakout, mungkin lah. Kalau so kita boleh pakai simbol macam ni, atau nama dia adalah atau. Ini done, ini atau, ini sama, ini tidak sama dengan. Okey, sama dengan, tidak sama dengan. Ini done, ini ataupun orang panggil or lah, or. Dan kita ada juga songsang punya logik. Tapi songsang punya logik ni biasanya kita pakai boolean lah. Boolean tu saya saya lupa nak bagi tahu. Contoh kita ada katakan kita nak suruh layer lah, contoh lah layer. If
layer. Maksudnya kat sini kita nak bagi tahu, boleh tak aku nak layer? Boleh tak aku nak layer? So kat sini bagi tahu bukan. Bukan. Kalau kita buat macam ni, dia akan jadi ya. Bahasa dia adalah ini true, ini false. Okay. Logik song-sang, true and false. Biasanya kita guna boolean lah. Contoh penggunaan dia, contoh kita katakan macam tadi lah, boleh tak nak layer? Contoh kan. Contoh. Okay, so kita ada logik dekat sini. Ada lagi. Ada lagi. Okay, sebelum ni kita belajar plus. Plus itu maksudnya A plus B. Tapi kita ada juga macam ni, A plus plus, apa benda, ataupun A minus minus, sudah, ataupun A tolak sama dengan, ataupun A tambah sama, sudah. Banyaknya bang. Tadi kita belajar A campur B je. Okay, kat sini maksudnya adalah A campur 1, itu sahaja. Ini maksud dia adalah A tolak 1, A tolak. Ini adalah A ini maksudnya A campur A. Ini A tolak A. Apa hal pula? Adalah tu, nanti korang akan pakai lah benda ni semua. Kenapa nak A campur A bang? Kenapa A tolak A bang? Kenapa A campur 1? Kenapa A tolak 1? Itu adalah nanti. Dan benda ni, ini memang korang akan pakai. Nanti dalam coding. Okay, so faham je dulu. Kalau jumpa benda ni A++, sudah, A campur 1. Okay, boleh. Jadi kalau EA tak jalan, jangan marah kat EA nanti. Kadang-kadang punca dia salah satu simbol ni tak betul. Korang pakai sama dengan sepatutnya, tapi korang letak sama. Nampak macam remeh je benda ni. Boleh faham setakat ni? Ini dinamakan sebagai operator dan logik. Operator perbandingan ataupun dan logik. Dia panggil dah bahasa putih apa? Logik lah. Operation kan dia panggil, lantak lah. Korang pandai-pandai lah cari dah bahasa Inggeris tu apa. Itu je lah dulu. Baik, terima kasih. Bye bye.